Bila mereka di satu tempat, bumi akan terbelah dan akan menelan tentera itu. Dan pada zaman Al-Mahdi akan juga berlaku kebeluran. Dan antara tanda-tanda kiamat, dan ini antara tanda-tanda yang paling akhir di antara tanda-tanda kiamat yang kecil, adalah zahirnya Al-Mahdi. Bila Al-Mahdi dia muncul, dia akan penuhkan muka bumi ini dengan keadilan. Apabila keluarnya Al-Mahdi, akan ada di atas kepalanya awan, dan ada juga para malaikat akan menyuruh, Hadzal Mahdi khalifatullah fattabi'uh. Yani ini adalah Al-Mahdi, dia adalah khalifah, hendaklah ikut dia. Dan warid bahawasanya dia akan perintahkan sama ada 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Al-Mahdi antara ciri-cirinya mesti dia daripada Ahlul Bait. Nama Al-Mahdi Muhammad ibnu Abdullah. Al-Mahdi bila dia muncul, akan muncul di Makkah. Dan akan dibayahkan oleh 313 lelaki depan Al-Kaabah. Mereka ini yang pertama membayahkan dia. Kemudian akan keluar tentera daripada Asyam untuk serang dia. Maka bila mereka keluar mahu memerangi dia daripada Asyam, maka bila mereka di satu tempat, bumi akan terbelah dan akan menelan tentera itu. Dia akan keluar daripada Madinah ke Makkah. Dan Allah Ta'ala akan menyokongnya dengan 3,000 daripada para malaikat. Dan pada zaman Al-Mahdi akan juga berlaku kebeluran. Maka, dan orang yang mukmin ketika itu, dia kenyang dengan tasbih dan zikir. Ini orang mukmin yang sempurna.